Okay, so kita nak pasang ni CarPlay daripada Graph Rider. Hari tu aku dah buat video share pasal benda ni, tapi kita connect dengan USB, connect dengan power bank. So untuk video kali ni aku nak try pasang dekat SUV aku ni. Wan dia tengah buat technician sikit. So dia tengah test. Nanti kita test cucuk tengok hidup ke tak hidup. Wan dia tengah cuba untuk attach dekat wire kunci. Jadi dia bagi wire hitam dengan wire merah. So hitam ke hitam, merah ke merah. Jom kita try. Okay, so kita pasang balik starter tu, tapi kabel yang ni kita tak pasang dekat situ. Sebab tadi bila dah try, dah on kunci, dia tak nak hidup. Alternatif dia, kita ambil wire tadi tu, kita pasang dekat sini. Relay ni dekat kepuk belah kanan belakang. So kita buka lah kalau set tu. Kita cari relay ni, wire merah attach dekat L ni. Lepas tu satu lagi attach dekat body. Screw ni, terus direct ke body lah. Okay, kita on kunci. Hidup guys. So yang ni boleh display, boleh connect dengan phone, boleh tengok map, boleh dengar lagu dan sebagainya. Okay, so kita dah pasang ini dia punya mount ball ni. Kalau siapa yang ada side mirror, pasang side mirror lah. Aku punya side mirror ada kerosakan sikit, so kita tak pakai belah kanan lah, belah kiri kita masih pakai. So untuk yang ni, dia bagi mount ball ni, mount dekat dia punya side mirror ni. Ini dia punya mounting. Jadi beginilah rupa dia, nampak tak? So kalau kita on kunci, dah terus hidup guys. So yang ni dah connect dengan dia punya CarPlay. Jadi dekat sini kita boleh tengok lah, boleh search untuk map dan sebagainya. Contoh ni kita nak pergi ni lah, aku nak arah sini sebenarnya. Kopi Bendang Sungai Besar. Kita nak arah ke sini, Kopi Head Bendang southwest, then turn right. nampak tak? Dia Kopi Bendang Sungai Besar may be closed by the time you arrive. nampak? Okay. So senang, tak payah nak buka phone. Phone just letak sini saja. Sini untuk tengok message ataupun notification. Ini untuk fokus dekat bahagian map. Jadi macam ni lah aku punya setup untuk CarPlay dekat Kapcai. Daripada segi harga pula aku boleh katakan sangat berbaloi. Dia punya function pun memang best. So kalau anda dapatkan link aku sediakan dekat bawah. Jangan lupa like, comment, share dan follow. Okay.